القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Rumah tua di ujung jalan, Zaf datang, angin berbisik pelan, langkah kaki tak ditahan, pintu berderi terbuka, bayangan mulai bicara, mata merah menyala, suara hantu terlontar. Cerita seram malam ini lebih pisang, jangan takut, jangan lari, hantu datang diam-diam. Malam ni Zaf akan berkongsi dengan korang pengalaman seram yang Zaf sendiri alami sepanjang hijab mata Zaf terbuka. Boleh dikatakan sejak daripada tingkatan 1, Zaf dah boleh nampak benda-benda yang secara kebiasaannya tak semua orang boleh nampak. Dan hakikat yang kita kena faham dekat dunia ni, selain daripada manusia, bermacam-macam lagi makhluk ciptaan Allah SWT yang Allah ciptakan dengan bermacam-macam kelebihan yang tersendiri. Ada setengah makhluk yang kita boleh nampak daripada mata kasar dan ada setengah makhluk yang kita tak boleh nampak. Dan kenapa kita tak boleh nampak, korang akan faham dengan apa yang bakal Zaf kongsikan dengan korang semua. Pengalaman pertama yang dialami oleh Zaf sewaktu Zaf berada di tingkatan 4. Waktu tu Zaf tinggal kat Kajang, rumah keluarga. Dan aktiviti Zaf apabila zaman sekolah dahulu, Zaf ni suka lepak dengan kawan-kawan. Kadang-kadang tu lepak kat kedai mamak sampai pukul 12, sampai pukul 1 pagi, tak reti nak balik rumah. Cerita dia bermula apabila ada satu malam Nafis ajaklah Zaf dan juga 2-3 orang kawan ni untuk bermalam dekat rumah dia. Sampai saja dekat kawasan rumah, dia duduk di tingkat, tak salah Zaf, tingkat 8 ataupun 9. Zaf rasa 8. Dan rumah Nafis ni selalunya lift dia akan rosak. Jadi kebanyakan masa kalau bermalam kat rumah dia, sebab apa kita orang malas, kita orang akan tanya dulu, lift rumah kau okey ke tak? Kalau tak okey, malas. Yelah, kau nak naik tangga sampai tingkat 8, Mat. Kalau turun tangga tu lain cerita, ini nak naik tangga. So Zaf dengan lagi 2-3 orang kawan ni pergilah, naik motor, pergilah rumah Nafis ni. Sampai je dekat pekarangan rumah, kita orang pun tekanlah lift untuk naik ke tingkat 8. Alhamdulillah, lift okey. Tapi sepanjang naik tu, kawan-kawan Zaf yang tahu yang Zaf ni boleh nampak masa tu. Zaf dah dapat rasa macam ada benda yang tak kena. Tapi tak tahu lagi apa benda yang tak kena ni lah. Hati duk main cakap, kenapa rumah dia? Bukan pertama kali Zaf dan kawan Zaf pergi, dah banyak kali. Memanglah suram sikit. Selalunya tak rasa apa. Malam tu, meremang tau tengkuk ni. Tapi waktu tu Zaf tak beritahu kawan lagi lah. Tak naklah diorang takut kan. Kawan-kawan pun faham, kalau Zaf nampak, barulah Zaf akan beritahu. Selagi tak nampak, selagi tak ada apa-apa yang pelik jadi, Zaf akan senyap je. Biarlah Zaf rasa seorang. Dalam perjalanan naik tu dah meremang. Okey, kita pun senyap lagi. Sampai kat rumah Nafis, kasih salam, masuk apa semua, lepak. Dan dulu, lepak tak macam budak-budak sekarang. Handphone dulu pun tak adalah canggih mana. Nokia, Samsung macam tu je. So, lepak berborak. Kadang-kadang berborak pasal perempuan yang kita orang minat kat sekolah. Kalau tak pun borak-borak kosong, borak-borak nakal lah orang cakap. Nak lepak selalunya nak pergi mana, weekend, nak pergi Mid Valley ke, nak lepak dekat Metro Kajang ke. Dan bila dah bosan, ada 2 aktiviti je. Sama ada seorang ni akan main gitar, kita orang melalak beramai-ramai, ataupun kita orang akan tengok TV kat ruang tamu. Disebabkan malam tu bosan, tak tahu nak buat apa, dan kita orang je yang ada kat rumah tu, so kita orang plan, malaslah tengok TV. Apa kata kita menyanyi? Lagu Sheila on 7 kita orang nyanyi, lagu Peter Pan, lepas tu lagu daripada Iwan Shah, Aku Memang Pencinta Wanita Yang Bukan Seperti Dia. Lagu tu memang famous lah masa tu. Menyanyi. Rasa seram tadi dah hilang lah. Mungkin sebab dah gembira sangat. Sampailah lewat malam. Time tu rasanya dah pukul 12 lebih ataupun pukul 1. Duk lepak-lepak kat ruang tamu. Rumah Nafis ni dia ada 4 bilik tau. Masa tu Zaf dengar macam ada orang ketuk pintu. Tapi yang peliknya, Zaf dengar bukan daripada pintu rumah dia. Kalau pintu rumah tu logik lah juga. Tapi daripada salah satu pintu bilik rumah.
Senang cerita, pintu yang dekat dalam rumah, pintu daripada bilik tidur, kita orang semua lepak kat ruang tamu. Dan kita orang semua tahu mak bapak Nafis ni tak ada kat rumah. Siapa yang pergi ketuk pintu kat dalam bilik? Zaf senyap lagi. Dan Zaf seorang je dengar bunyi sekali dia ketuk. Tak macam tu. Bila dah dengar, lepas tu Zaf perasan yang kawan-kawan lain ni masih rancak menyanyi lagi. Agak ada orang tak perasan tentang bunyi tu. Kita pun senyap lah lagi. Okey, sambunglah nyanyi. Okey, tak apa. Time tu dah mula rasa balik. Vibe seram tu dah mula rasa balik. Nyanyi daripada pukul 1 lebih tadi, masuk pukul 2. Time tu masing-masing dah ngantuk dah. So, kita orang plan, daripada kita orang terus balik, kita orang tak naklah bermalam kat rumah Nafis, tapi kita orang plan, jom lah kita tidur sekejap lah. Lebih kurang setengah jam, sebab masing-masing dah barai. Dah penat gila dah. Dah melantak, makan, dah menyanyi apa semua. Okey, tidur. Dalam pukul 3 lebih 4, kita calor lah. Kita balik lah rumah masing-masing. Kita orang pun tidur kat ruang tamu tu lah, tak tutup lampu. Biar je lampu tu pasang, okey rehat. Ada yang baring kat atas sofa, Zaf baring kat bawah. Sebelah Zaf ada lagi seorang kawan. Kita orang baring dekat atas tikar je, dekat atas kapet rumah tu lah. Okey, tidur. Tapi setengah jam kan, mata ni tak boleh nak lelap sangat. Dengar ada orang ketuk pintu. Tak. Lepas tu Zaf biar. Zaf dalam keadaan macam ni, tidur mengiring. Dengarlah orang ketuk pintu. Lepas tu kita tengoklah ke arah pintu utama. Pintu rumah tu. Siapa yang ketuk? Lepas tu Zaf malas lah sebab bukan rumah kita kan, ni rumah Nafis. Nafis kalau mak bapak dia balik, dia lah patut buka. Tapi waktu tu, 2-3 kali bunyi ketukan tu, Zaf rasa Nafis tak gerak. Yang lain macam buat tak tahu je tau. So Zaf pun volunteer lah bangun. Sebab dalam pemikiran Zaf, mungkin Nafis ni dah lena tidur lah kot. Mak bapak dia mesti baru balik ni. Kang kalau tak ada siapa buka pintu je Kang, mau Nafis ni kena maki dengan bapak dia sebab bapak dia ni garang juga. Zaf pun bangun nak berjalan pergi buka pintu. Tapi baru bangun, tak sempat jalan pun. Baru bangun, tiba Nafis yang tidur kat atas sofa ni tegur. Weh Zaf, kau pergi mana? Zaf cakap lah kat Nafis. Kau pergi buka pintu. Kau takkan tak dengar? Aku rasa mak bapak kau dah balik. Lepas tu dia terus, tak payah. Tidur je lah. Tak adalah, mak bapak aku tak balik lagi. Tak apa lah, rehat lu. Zaf rasa pelik. Kau ni biar betul. Kalau bukan mak bapak kau pun, bukalah pintu. Ada orang datang tu. Itulah apa yang Zaf cakap kat Nafis. Kau tak dengar kot. Ni, tadi ada orang ketuk pintu. Pergilah buka. Lepas tu Nafis macam, tak apa lah, nanti lah. Tuan rumah dah malas nak buka pintu. Kita ni siapalah sangat, tetamu kan. Sambung baring. Tak lama, dalam seminit macam tu, ketuk lagi. Tak. Time tu Zaf daripada posisi baring tu, Zaf dah dongak je sebab Nafis tidur betul-betul kat sofa dia, dekat atas kepala Zaf tau. So Zaf pun dongak pandang Nafis. Perasanlah Nafis buka mata pandang Zaf, lepas tu dia angguk. Seakan-akan faham. Zaf sendiri boleh faham bila Nafis reaksi dia macam tu, dia tak terus pergi buka pintu. Dia pandang Zaf, lepas tu dia angguk. Serta-merta, macam sekarang ni lah, serta-merta meremang. Satu badan meremang. Jadi Zaf dah tahu. Astaghfirullahalazim. Memang betul lah perasaan sejak baru sampai tadi tak salah. Patutlah aku rasa malam ni akan ada benda jadi. Dan memang betul jadi. Yang lagi malang, bukan habis dekat ketukan pintu je guys. Korang kena dengar dan korang kena hayati. Salah. Tak payah hayati sangat. Sebab kisah ni agak berat. Bila Nafis dah memberi reaksi yang dia tak nak buka pintu, dan kawan-kawan Zaf yang lain 2-3 orang ni tengah tidur, Zaf pun dongaklah sikit kepala, dekatkan muka dekat Nafis. Lepas tu Zaf cakap, "Weh, apa kes? Kenapa kau tak nak buka pintu?" Zaf bisik macam tu. Nafis bagi tahu Zaf, "Itu bukan mak bapak aku. Tak ada siapa datang. Banyak kali dah Zaf. Aku dah banyak kali dah dengar. Dan mak bapak aku ada pun, banyak kali kita orang dengar ada orang ketuk pintu. Bukan rumah kita orang je, rumah orang lain pun dia ketuk tau." Terkejut. Zaf macam tak percaya. Apa maksud kau? Bukan rumah kau je, rumah orang lain pun dia ketuk.
kita ni nak tahu, lagi-lagi pula hijab mata Zaf boleh nampak, Zaf nak tahulah. Manalah tahu Nafis ataupun keluarga dia pernah nampak apa benda yang duk main ketuk-ketuk rumah kau ni. Tapi Nafis cakap, dia dan mak bapak dia tak tahu. Sebab pernah sekali, waktu awal-awal berlaku kejadian ketuk pintu ni, bapak dia pernah buka pintu. Tapi tak ada orang pun kat luar. Dah 2-3 kali, bapak dia buka, mak dia buka, dia pun pernah buka, tak ada orang kat luar. Jadi dia rasa gangguan ni hanyalah bunyi ketukan pintu. So Zaf yang mendengar, walaupun takut tapi menarik nafas lega lah. Alhamdulillah. Sebab apa menarik nafas lega? Sebab korang kena faham. Kenapa Zaf tanya dia, kau tahu tak apa yang main ketuk-ketuk pintu rumah kau ni? Sebab Zaf sendiri nak keyakinan. Katalah kan Nafis cakap, aku pernah nampak yang ketuk tu Pontianak. Zaf dah boleh standby lah. Boleh jadi malam ni aku akan nampak Pontianak. Kalau Nafis cakap yang ketuk tu pocong, kemungkinan Zaf boleh standby untuk nampak pocong malam tu. Tapi disebabkan dia cakap dia dengar bunyi je, dia tak pernah nampak, bagi diri Zaf, Alhamdulillah. Kalau dia tak pernah nampak, mungkin aku pun tak nampak, Zaf pun takkan nampak. Lantaklah kau nak main ketuk pintu, kau ketuk lah. Sampailah 30 ke 40 minit. Macam Zaf cakap tadi kan, kita orang nak tidur kejap je. Disebabkan Zaf tak boleh tidur, Zaf berborak je lah dengan Nafis ni. Sepanjang borak tu, adalah juga 2-3 kali dia duk ketuk pintu ni. Jadi okey, lepas dah 30-40 minit, Zaf tengok jam, okey dah nak pukul 4. Jomlah calur lah kan. Kan nanti mak Zaf risau pula. Walaupun dia dah tahu, tapi malas lah. Kita nak balik lambat. Malas nak balik lambat padahal dah pukul 4 pagi weh. Tapi jangan tiru lah, ni waktu Zaf muda, nakal-nakal tu. Zaman remaja orang cakap. Kejut lah kawan ni. Weh, jom bangun. Jom lah. Caw lah. Kan nanti jakkan mak bapak Napi dah balik lah. Jom. Kemas. Kita apa kemas? Ambil lah pinggan yang masak Maggi tadi, hantar ke dapur, cuci. Lepas tu susun balik, bantal sofa dia, bersihkan kawasan ruang tamu. Kita orang pun minta diri. Dan kawan-kawan Zaf yang tidur ni, dia tak tahu apa yang jadi. Yang dengar adalah Zaf dan juga Nafis. Jadi, waktu nak beredar pulang tu, Zaf tak ada cakap apa-apa lah. Hanya main signal mata kat Nafis je lah. Zaf salam dia. Lepas tu dia cakap, apa-apa Roger lah. So, Nafis faham-faham lah. Okey, tak apa. Aku okey kot. Kawan yang lain ni, tak adalah rasa takut sebab diorang tak tahu. Yang rupanya, Zaf dan Nafis dah kena ganggu tadi. Jalanlah nak pergi ke lift. Di sinilah segala-galanya berubah. Waktu jalan nak pergi ke lift, rumah dia berada di tengah. Rumah Nafis ni dia berada di tingkat 8 dekat tengah. Jadi sebelah rumah dia ni ada beberapa deret rumah lah. Lebih kurang ada 5 rumah, barulah sampai lift dekat ujung. So nak kena jalan ke ujung baru jumpa lift. Lebih kurang dah selang 3 ke 4 rumah kita orang jalan. Dan nak sampai ke arah lift, kawan dah tekan pun lift tu. Agaknya lift tu daripada tingkat 1 nak naik ke tingkat 8 tu dia ambil masa sedikit. Masa itulah Zaf dengar. Dan yang bestnya, bukan Zaf je dengar, 2-3 orang kawan Zaf ni pun dengar benda yang sama. Geng poker tahu kan bunyi apa? Bunyi orang ketuk pintu. Tak. Tak. Zaf dah meremang lah ni sebenarnya. Sebab kalau geng poker nak tahu, bila kita orang dengar secara spontan, secara serentak, Zaf dan juga 2-3 orang kawan Zaf ni, daripada pandang ke arah lift, nak tunggu lift, kita orang semua pusing nak tengok, siapa yang ketuk pintu? Lepas tu kita orang nampak dekat bahagian hujung sekali, rumah yang paling hujung, ada kelibat seorang pakcik. So ingatkan, yelah, time tu dah nak pukul 4 kan. Mungkin pakcik ni baru balik kerja shift pagi ke. Kalau tak pun dia baru nak keluar pergi solat subuh ke. Nak awal sampai masjid ke. Suka hatilah. Tapi tak ada rasa apa. Zaf, kawan Zaf semua tak ada rasa apa. Tengoklah pakcik ni. Okey lah, ada pakcik ketuk pintu. Pandang balik ke arah lift. Yang rasa tak sedap hati, yang buatkan salah seorang kawan Zaf ni cuit, tarik baju Zaf. Sebab kawan Zaf suruh tengok pakcik tu. Bila Zaf paling balik, ada sesuatu yang tak kena dengan pakcik ni. Sebab tadi contohnya,
dia ketuk pintu rumah yang paling hujung, paling jauh daripada kita orang. Tapi sekarang ni, pakcik ni ketuk pintu rumah orang yang sebelah rumah dia. Yang tak tahulah rumah dia ke tak. Tapi senang cerita, makin lama makin dekat, makin dekat, makin dekat. Kalau geng puaka boleh bayangkan, pakcik ni daripada satu rumah ke satu rumah, semua pintu dia ketuk. Patutlah bunyi tu, apa bunyi ketuk dia makin kuat, makin kuat. Jadi bila daripada satu rumah dia ketuk, lepas tu dia pergi rumah sebelah. Dia ketuk lagi, tak, 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 tak. Pergi rumah sebelah. Tak, 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 tak. Semua rumah tak buka pintu. Dan pakcik ni makin lama makin dekat dengan kita orang. Dan nak cakap dekat tak dekat jugalah. Lebih kurang 10 rumah lagi, pakcik ni akan sampai kat kita orang. Time tu Zaf dah meremang. Zaf terus cakap kat kawan-kawan, tak apa, kita turun. Pandang depan je, pandang depan, pandang lift je. Kita turun sekarang. Kawan semua dah keras dah. Lagi-lagi bila keluar daripada mulut Zaf, diorang tahu, alamak Zaf, janganlah cakap. Janganlah bercakap pakcik tu bukan orang. Zaf dah tahu. Bukan dah tahulah, Zaf yakin 90% yang ketuk sekarang ni bukan orang. Sebab kalau orang, apa jadah weh, setiap rumah kau nak ketuk. Kau nak buat apa? Ketuk rumah orang? Nak kacau ke? Kalau budak-budak tu mungkin nak kacau lah. Tapi tu pakcik. Takkanlah pakcik masih perangai tak semegah lagi. Pandang arah lift. Lepas tu lift pun sampai. Berebut. Semua berebut lah. Macam nak main rugby. Nak masuk. Sebab dah takut kan? Zaf pun berebut lah juga. Sebab kita pun takut. Walaupun boleh nampak tapi takut weh. Berebut nak masuk lift. Masuk. Okey. Lift nak tutup pintu dia. Dalam sekali imbas lift tu tak adalah slow sangat. Pintu dia nak tutup. Lajulah juga. Tapi dalam sekali imbas, bila dah masuk lift, Zaf pandang lah. Time ni, kawan-kawan Zaf semua tak nampak. Sebab semua tak nak pandang. Semua tunduk je. Ada seorang tu lagi cun. Tengok je button tu. Kan lift ada button kan? Dia lekat muka dekat situ. Dia malas nak tengok. So Zaf berdiri kat tengah. Zaf pun tengok. Sebab pintu lift dah nak tutup. Waktu tu, Zaf nampak pakcik tu. Korang bayangkan, Zaf nampak daripada sisi tepi macam ni. Pakcik tu tengah ketuk pintu. Tak tahulah rumah siapa dia ketuk. Dia ketuk. Tak. Pintu lift dah nak tutup. Laju gila pakcik tu tiba-tiba je dia ketuk. Lepas tu dia pusing kepala dia. Waktu dia pusing, muka dia, Zaf boleh gambarkan dengan korang. Muka pakcik ni, mata dia ni tak ada biji mata. So bila tak ada biji mata, apa je yang ada? Lubang. So mata dia hitam. Muka pucat. Dia pusing kepala dia macam tu. Tepat memandang ke arah Zaf. Walaupun dia tak ada biji mata, tapi tepat lah. Dia pandang muka yang tu. Lepas tu dia nganga mulut. Tak dengar bunyi jerit, tak dengar bunyi apa. Zaf pun tak tahu kenapa dia nganga mulut dia. Tapi itulah apa yang pakcik tu buat. Mulut dia, na'uzubillah, punyalah besar. Bila dia nganga tu, keluasan mulut dia bukan macam manusia biasa lah Zaf boleh cakap. Rahang manusia biasa, kalau sebesar mana yang Zaf boleh buka lah. Besar ni je kot yang Zaf boleh buka. Paling kurang pun sampai sini je, sampai leher je. Tapi apa yang Zaf nampak, bila dia nganga je mulut dia, daripada sini mulut dia jatuh sampai ke dada. Time tu kalau geng puaka nak tahu macam mana perasaan orang yang boleh nampak, jantung Zaf macam nak gugur. Orang cakap, oi, nasib baik ada kawan-kawan. Itu je yang buat kuat. Kalau tak memang dah pingsan dah. Dan nasib baik juga pakcik tu nganga je, tak keluarkan sebarang bunyi. Dan dia tak lari. Korang bayang lepas dia nganga, dia terus lari menuju ke lift. Tak jadi apa weh. Silat-silat daripada tingkat 8 tu Zaf sanggup kot. Lari turun tangga. Lantak lah, tak guna lift pun tak apa lah. Jadi itu sedikit pengalaman yang bagi Zaf mungkin tak berapa nak seram kot, yang Zaf pernah alami waktu tinggal kat Kajang dulu. Jadi kita nak teruskan dengan pengalaman yang kedua yang dialami oleh Zaf. Mungkin ada sesetengah geng puaka yang pernah dengar sebab Zaf pernah kongsi kat Hey Shadow Channel. Tapi mungkin ada yang tak pernah dengar. Kenapa Zaf tak suka nak sampaikan kisah seram berkenaan sihir? Sebab sihir ni
yang mana tak tahu dia ada satu aura yang berat. Apabila Zaf dapat kiriman email berkongsi pengalaman berkenaan sihir, selalunya Zaf akan tengok dulu, Zaf akan baca dulu. Mampu tak Zaf nak sampaikan cerita ni? Adakah cerita ni akan memberikan satu aura yang kurang sedap? Kebanyakan masa kisah berkenaan sihir, aura dia akan berat. Apa maksud aura berat, Zaf? Aura berat tu macam ni lah, kalau geng puaka nak tahu. Korang bayangkan lilin yang berada dekat tepi Zaf, kiri dan kanan ni. Sudah tentu sekarang ni Zaf rasa bahang dia. Bahang dia akan rasa macam ni. Itulah maksud Zaf. Dia berat. Zaf akan mula berpeluh. Lepas tu time cerita tu, hati ni rasa tak selesa tau. Macam ada benda duk usah. Dan Zaf cukup yakin ada sesetengah cerita apabila Zaf berkongsi, jin yang berada dalam penceritaan tu, dia tahu yang Zaf tengah bercerita pasal dia. Dan ada kalanya benda-benda ni akan datang, yang membuatkan Zaf rasa takut. Kalau dia datang kat Zaf, memanglah takut, tapi okey lagi. Tapi ada sesetengah masa yang kena gangguan adalah korang yang berada dekat depan komputer ataupun TV korang sekarang ni. Geng puaka, para pendengar yang terkena gangguan. Banyak yang message, yang email Zaf, berkongsi. Selepas dengar cerita Zaf, saya demam. Selepas dengar cerita Zaf, saya terkena gangguan. So tak nak lagi masa, kita teruskan dengan kisah yang kedua. Pengalaman seram yang dialami oleh Zaf sewaktu berkolaborasi dengan seorang brother ataupun seorang pencerita. Dikenali dia nama Jack. Siapa yang tak kenal Jack, korang boleh pergi tengok kisah berkenaan Ulik Mayang dan sejarah berkenaan Lanang Dahlia. Korang cari, korang tengok, korang dengar kan, korang akan kenal siapa Jack ni. Dan pengalaman ni lah yang bakal Zaf kongsikan dengan semua geng puaka. Pada masa tu Zaf mendapat jemputan daripada seorang subscriber yang sekarang ni dah menjadi kawan dan bakal menjadi kawan karib, bernama Jack. Jack ni dah 2-3 kali dah berkongsi pengalaman seram. Tapi pada masa tu dia menjemput Zaf untuk pergi ke rumah keluarga dia yang terletak dekat area Negeri Sembilan, ataupun lebih spesifik dekat area Kuala Pilah. So Zaf bersama isteri Zaf dan ada lagi seorang anak buah Zaf, kita orang pun bergerak lah daripada Kuala Lumpur bergerak ke Kuala Pilah. Bergerak tu lebih kurang pukul 4 petang sampai dah nak pukul 6, tak salah Zaf. Bila dah sampai kat rumah Jack, kita orang pun berborak-borak dan Zaf cakap kita akan mulakan rakaman pada waktu malam. Nak lagi best untuk dapatkan rasa keseraman tu, Jack cakap apa kata kita rekod apabila dah nak dekat pukul 12. Dan mungkin dekat situ ada sedikit lah kesalahan yang kita orang buat. Sebab bila malam, aura dia lagi berat. Dan Jack ni pula cakap dekat belakang rumah dia tu merupakan laluan kepada makhluk-makhluk gaib ni, ataupun lebih senang kita panggil jin lah. So lagilah, dah lah itu laluan dia, nak rekod pula dah nak dekat pukul 12 malam. Jadi lepas dah waktu maghrib, Jack pun cakap apa kata kita makan dulu, sebab dia pun ada masak-masak. Dan waktu kita orang tengah makan, dekat situ dah jadi satu kejadian di mana Zaf duduk, sebelah Zaf ada isteri, lepas tu dekat depan Zaf adalah Jack dan juga isteri dia lah. Dan ada lagi seorang kakak Jack. Meja makan tu bulat. Makan. Rumah Jack ni dia ada satu sliding door. Jadi kalau nak masuk kat rumah dia, kena masuk melalui sliding door tu lah. Lepas maghrib Jack tutup. Dan sliding door dia tinted. Kiranya kalau nak nampak keluar tu, dia agak gelap sedikit. Anak buah Zaf yang seorang ni tengah duk main-main. Lepas tu Zaf rasan yang anak buah Zaf ni tergelak tau. Pandang dekat sliding door tu, lepas tu dia tergelak. Jadi Zaf panggil lah, sini, tak payah main kat situ. Dan kita orang semua terdiam apabila anak buah Zaf cakap ada budak dekat luar, ada kawan. Dia cakap ada kawan dekat luar. Zaf pandang isteri dan Zaf pandang Jack. Jack gelak je. Jack ni memang jenis yang tenang, dia gelak je. Tak apalah, budak kan. Time tu Zaf dah mula rasa, alamak, benda tak best ni. Dah lah, kejapkan nak rekod. So okey, disebabkan nak jalankan kerja, kita orang pun mulakan set up apa semua. Dan apabila dah menjengah ke pukul 11 malam, kita orang letak 2 buah kerusi dekat belakang rumah Jack. Dan belakang kita orang merupakan ladang kelapa sawit. Jadi bila ladang kelapa sawit memang gelap lah.
Jack pun start berkongsi kisah yang pertama berkenaan sihir. Zaf tak nak cerita detail sebab bila cerita detail nanti ada benda lain pula yang datang. So Zaf tak nak mengundang benda-benda macam tu. Sebab Zaf nak berkongsi saja dengan korang apa yang berlaku dan kenapa cerita ni tak dapat dikeluarkan. So waktu rakaman, okay, Jack ni cerita. Apabila dah sampai setengah, Zaf pun cakap kat Jack, okay, relax dulu, kita rehat dulu sebelum kau nak ceritakan berkenaan saka pula. Jadi waktu tengah rehat, Jack cakap dia rasa lost. Waktu dia cerita tu dia lost. Dia tak tahu apa dia fikir. Dia main cakap je. Dan Zaf pun perasan waktu Jack ni cerita, penyampaian dia tak berapa nak sampai. Zaf tak ada rasa seram, cerita faham, tapi macam cerita kosong, tak tahu pergi ke mana. So kita orang pun terus lakukan rakaman untuk kisah Jack yang kedua. Jadi bila masuk kisah yang kedua, sedikit demi sedikit satu-satu benda seram yang jadi. Pada awalnya, di sebelah Jack dia ada satu pokok mangga. Dan pokok mangga ni terletak di dalam halaman rumah sebelah. Sebab Jack ni duduk macam rumah sebiji-sebiji, so dia ada jiran. Pokok mangga ni dekat dalam rumah jiran ni lah. Dan tak semena-mena, angin semua tak ada. Pokok mangga tu je bergegar. Daun dia macam ada benda melompat dekat pokok tu, sampaikan pokok mangga yang rimbun tu bergoyang-goyang. Dengarlah bunyi daun tu. Macam tu. Zaf pandang pokok mangga. Lepas tu Zaf kasih signal dekat isteri Jack dan juga kakak dia yang duduk di belakang kamera. Betul-betul berhadapan dengan Zaf. Zaf pandang diorang hanya senyap saja. Diorang anggukkan kepala. Daripada pokok mangga tu pula, lepas dia berhenti je bergegar, semua yang ada kat situ dengar ada satu benda berat jatuh daripada pokok mangga. Seolah-olah macam monyet yang duk bergayut kat atas pokok. Bila dia lompat, dia akan boom. Dia akan bunyi boom. Tu. Itu yang kita orang dengar. Jack berhenti cerita, Zaf tengok ke arah pokok mangga. Apa benda yang jatuh? Tak nampak apa-apa. Jack pun cakap, okey, tak apa, kita stop kejap. Sebab dia pun dah mula rasa tak sedap. Lepas satu-satu. Okey. Dan sepanjang dia meneruskan perkongsian dia, beberapa kali Zaf boleh rasa dekat belakang ni macam ramai betul orang duk lalu lalang. Kejap ada benda melintas. Pada masa tu, Jack bagi tahu Zaf, dia dah datang. Benda tu dah datang. Tapi tak apa, kita buat biasa je. Dan kemuncak dia yang membuatkan Zaf rasa rakaman tu terpaksa dihentikan serta-merta. Cuaca teramat baik pada malam tu, tak hujan. Alhamdulillah, bila nak balik tu baru hujan. Tapi angin pun tak ada. Okey. Sunyi sepi. Selepas kejadian pokok mangga tu bergegar, dah tak ada apa-apa. Dah nak penghujung kisah yang dikongsikan oleh Jack, Zaf terkejut. Sampaikan Zaf melompat terus berlari pergi ke arah kakak dan juga isteri si Jack ni. Sebab keadaan dah tak terkawal. Tak hujan, tapi kita orang dengar macam bunyi atap zinc dia hempaskan ke tanah. Zinc tu dia macam hentak. Macam tu. Punya kuat datangnya daripada ladang kelapa sawit yang berada betul-betul kat belakang Zaf. Kiranya macam ni, menghadap kamera macam ni, belakang rumah Jack ni semua ladang kelapa sawit. Dengar satu bunyi yang hentaman yang cukup kuat tau. Bang, macam tu. Zaf terus melompat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu tu Jack dah tahu, kalau dia tak buat sesuatu, benda ni akan lagi teruk. Jadi Jack pun bacalah beberapa surah yang boleh. Dan lepas dia baca, kita orang teruskan balik rakaman. Dan pada masa itulah yang seakan-akan benda ni memberi petanda yang aku tak nak kau cerita pasal aku. Sebab lampu yang Zaf pasang, seperti mana dekat dalam studio ni, lampu yang sama tiba-tiba terpadam. Zaf dah tahu dah, benda ni dah tak izin dah. Daripada awal lagi Zaf dah cakap kat Jack tak payah cerita. Tapi Jack ni lebih tahu. Dan dia lagi kuat. Zaf ni memang penakut-penakut sikit. Walaupun boleh nampak, tapi weh takut weh. Bila lampu padam je, Jack cakap, oh, kau tak charge ke? Zaf cakap kat Jack, bateri lampu ni kalau charge, paling lama kalau biarkan pasang, dia akan tahan 8 jam. Rakaman pada masa tu baru masuk minit ke 40 lebih. Tak sampai sejam pun lagi. Memang tak logik. On the way balik, isteri Zaf bagi tahu dia ada dapat satu bau. Daripada dalam kereta tu dia cakap ada bau.
Zaf cakap tak apa, relax, senyap dulu. Dah sampai rumah baru bagi tahu. Bila bagi tahu dekat rumah, Zaf cakap kat isteri Zaf yang Zaf pun bau sebenarnya. Dan isteri Zaf tanya, bau apa? Sebab dia nak yakin kan, adakah bau yang kita orang bau ni sama ke tak? Zaf cakap, bau macam ubat. Kalau korang masuk farmasi, kalau tak pun kalau korang masuk klinik, dia ada satu bau. Bau macam chemical. Bau macam yang hand sanitizer tu. Itulah yang Zaf bau. Sedangkan perjalanan kita orang daripada Kuala Pilah nak menuju ke Kuala Lumpur, kita orang tak ada lalu klinik pun. Kalau ada lalu klinik pun, takkanlah bau klinik tu boleh keluar sampai masuk kat dalam kereta. Daripada mana datang bau tu? Isteri Zaf cakap, itulah benda yang dia bau. Bau farmasi, bau ubat. Kuat gila. Dan keesokan harinya, Zaf nak edit lah video yang Jack dah cerita ni. Nak post, nak kongsikan dengan korang semua. Tengah edit, korang nak tahu, daripada awal sampailah habis, audio tak boleh pakai. Audio yang macam Zaf pakai sekarang ni tak rakam sebarang suara. Dengar suara kita orang perlahan sangat. Zaf dah cuba tinggi kan, dah masuk dalam editing, dah high setinggi yang boleh, tak dapat. Dan sebelum Zaf nak habiskan kisah pada malam ni, kalau ada kesempatan, Jack, lepas raya kita cuba habiskan. Kita cuba dapatkan kisah yang kau nak sampaikan supaya geng puaka semua boleh dengar, supaya diorang sendiri boleh merasai apa yang kita rasa. Barulah korang faham apa situasi dia apabila kita berdepan dengan perkara-perkara yang susah kita nak gambarkan. So Zaf doakan kepada korang semua selamat menjalani ibadah puasa. Buatlah yang terbaik, terutama sekali 10 malam terakhir Ramadan nanti. Dan Zaf ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak di atas sokongan korang daripada tahun 2021 sehinggalah tahun 2025. Zaf tak ada rasa dendam, tak ada marah, haters ke, korang nak cakap apa pun, suka hati korang. Zaf rasa bersyukur sebenarnya. Sebab dengan Zaf channel ni lah dapat kita berkenalan dan Zaf dapat menyelami kehidupan korang. Pahit, manis, suka duka, kita kongsi bersama. Cik, macam TV3. So kalau nak berkongsi, apa salahnya tekan button like, tekan button subscribe, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. Jangan biarkan hidup anda diselubungi misteri. Oh, pendada. Sempat. Rumah tua di ujung jalan, Zaf datang. Angin berbisik pelan, langkah kaki tak ditahan. Pintu berderi terbuka, bayangan mulai bicara. Mata merah menyala, suara hantu terlontar. Cerita seram malam ini, lebar pisang. Jangan takut, jangan lari, hantu datang diam-diam. Ada jeritan dari belakang, kini terasa di tulang. Tiba-tiba hilang bayang, gelisah menyerang. Cerita seram malam ini, lebar pisang. Jangan takut, jangan lari, hantu datang diam-diam. Terus berputar, suasana makin mencekam. Rasakan seram menyebar, detak jantung tak terpendam. Lebar pisang. Ada jeritan dari belakang, kini terasa di tulang.
tiba-tiba hilang bayang, gelisah menyerang, diam-diam. Cerita semalam ini lebih pisah. Jangan takut, jangan lari, hantu datang diam-diam. Sengaja cerita dari belakang.